Saya ada kenal seorang jurulatih tomoy, memang hebat ah. Kaki dia atas pokok pisang. Sup. Oh, pandai sungguh. Dia jurulatih tomoy. Saya pernah pergi di tempat gelanggang dia dan tempat-tempat yang dia tu. Tempat dia melatih orang lah. Maknanya kalau orang tengah berlatih, dia lalu je orang berhenti. Hebat dia ni. Hebat. Dia orang tomoy ni dia gini je. Tangan gini. Cuma bila dia balik rumah, bini dia datang, baru gini. Faham lagi? Mana hebat, mana mutomoy, balik di rumah, memang tak tahamnya lah. Faham lagi? Kerana di rumah ada Raja Tomoy. Faham tak? Nah. Tugu silat tak macam kita jalan bek, kolek gitu. Tugu silat jalan kerah. Tu tugu silat. Kalau dia pergi kedai kopi, dia tak minta teh satu. Tu bukan tok guru silat. Tu tok guru gubahang bunga. Tok guru silat kalau pergi kedai kopi satu. Tu tok guru silat. Faham tak? Dia mesti ada misal backing nak tunjukkan kepada anak murid dia. Ni, misal dia ni diturun pada rumah dia akad ni. Faham tak? Biar naik cokeng tepi. Orang tengok, Pok mak gayung. Pok mak, berapa Pok mak? Nah, budak-budak tengah isyak gang tengok Pok mak letak gang. Takut. Pok mak lari je. Pasal orang hormat dia, tok guru gayung. Betul tak? Naik bas tak kena tekek. Tu baru hebat. Nah, tekek. Mana? Cokik. Tak. Mau mana? Sentul. Pok mak. Boleh. Bisa Pok mak. Tu tak? Tu baru orang hebat. Ni tangan ni akor kayu. Ubi kayu. Macam-macam tangan. Nah, cicing besar-besar akor belauk ni. Nampak tak? Tu hebat tu guru silat. Rimah tengok dia, rimah kecing. Takut. Tu orang hebat. Tapi belum tentu dia takut kepada Allah. Faham? Itu hanyalah zahir yang manusia tengok rasa hebat. Nah, dia hanya luar backing. Dia balik di rumah, bini dia hebat pada dia. Dia sampai di rumah, misal ada kata, dia buat turun bawah mula. Faham tak? Dia masuk ke rumah, bini kata, balik lewat sama. Tu Pak Mak gaya.